bila kita tengok balik yang pasal rumah Selangor Kutu, dia depends on market value on that place. Di mana kalau contoh kalau kawasan tu kawasan yang membangun, maknanya lagi mahal lah. Cuma dari segi yang daripada penurus cakap tadi, di mana tiada limitation golongan muda dan golongan yang lebih tak muda, maksud saya yang lebih berusia perlu berebut. Maknanya kita tak boleh nak masuk, kita kena berebut lah, di mana kita tak ada kota untuk anak muda membeli untuk apply rumah Selangor tu. Sebab itu saya cakap ia berbalik kepada tanggungjawab utama kerajaan. Kan? Masalah utama rumah mahal di Selangor adalah sebab tanah mahal. Kan? Projek yang diberikan kerajaan di Selangor tidak sepatutnya menguntungkan developer. Dia sepatutnya menguntungkan rakyat. Itu jaminan sosial rakyat. Jadi untuk menyelesaikan masalah tersebut, kerajaan sepatutnya tanggung kos harga tanah yang mahal tersebut dan juga menggunakan agensi kerajaan, menggunakan agensi negeri iaitu PKNS lah yang sepatutnya diberikan tanggungjawab memberikan rumah mampu milik kepada rakyat untuk as a developer untuk membuat projek yang bukan menguntungkan agensi dan kerajaan negeri. Sebab apa yang akhirnya tugas utama rakyat tugas utama kerajaan untuk mencari keuntungan. Tugas utama kerajaan adalah untuk memberi kebajikan dan kemudahan kepada rakyat supaya rakyat boleh hidup selesa, aman damai, dengan memberikan rumah yang mampu milik dan memberikan kehidupan yang lebih terjamin kepada rakyat Selangor. Bermula dari peringkat lapisan anak muda.